Lambat? Saya. Oh, okey, nama. Okey lah tu. Nampak juga ni apa? Ada juga corak-corak tu. Jadi, sekurang-kurangnya kamu bersemangat bila baca. Menarik. Okey. Sama nak kongsikan dulu. Cara mengatasi. Saya Dia boleh. saya rasa first sekali saya kena cari kawan atau cikgu untuk buat intervensi lah. Saya kena cari kawan untuk mengajar saya. Lepas tu Okey, ya. Sebelum tu kamu pernah ke belajar kawan? pernah, tapi ada seorang je yang saya faham. So yang lain tu saya banyak lost lah juga. Sebab macam bila soalan tu dah sampai tahap sukar, saya dah tak mampu untuk menyelesaikan. Kalau kawan lain tu saya tak faham apa benda dia terang. Yang kawan yang kamu cakap macam salah tu dia okey ke semua subjek? Dia perform saja. Oh, okey lah tu. Okey. Lepas tu saya rasa saya kena saya kena buat soalan yang mudah dulu kot. Okey. So saya kena buat soalan yang mudah, lepas tu baru pergi ke soalan yang susah. Sebab mungkin saya kena minta dengan cikgu Haris untuk cari soalan yang sesenang dulu untuk saya buatlah hari-hari, supaya saya ada confident untuk jawab soalan tu lah. Kira kalau kamu dah kat sini ikut step lah kan. Mudah ke susah kan. Saya kena minta cikgu Haris untuk cari soalan yang senang, supaya saya buat hari-hari, supaya saya tahu untuk basic dulu lah. Oh, okey. Sebab saya rasa basic saya agak lemah. So dia dah ambil order kursus. Okey, tak apa. Lepas tu selain tu kena cari masa yang sesuai untuk intervensi lah dengan cikgu. Saya kena cari cikgu yang macam seharis lah untuk belajar dengan dia. Siapa yang cikgu matematik dia kamu? Saya seharis lah. Sehari sah. Okey. Kalau sebabnya tadi kan kamu cakap sehari kan, saya ingat kan sebab sehari kan sok buat apa tu orang cakap intervensi kat situ kan. Saya ingat kan macam semua dia ni. Kadang-kadang macam ramai sangat saya tak tahu nak fokus. Betul. So saya kena cari masa untuk yang tu dengan seharis lah. Kamu ni kira boleh katakan cara kamu lebih kepada study seorang yang betul tak? Self study berbanding dengan guru, betul tak? Okay. Ada lagi? Tak ada. Itu je lah. Okey. Nampak tak yang kat sini yang Luqman dia lebih kepada self study sebenarnya. Jadi dia bila siapa kumpulan dia agak suka sikit kan. Dan juga bila walaupun kita ni self study, tapi mungkin ada serta yang kita tak faham kan. Okay, so apa pun saya dia study dengan kawan tanya dengan orang yang lebih cakap lebih tahu tentang satu topik tu kan. Dia contoh topik CN. Kalau macam Luqman tak tahu, tak faham, dengan apa ni dengan kawan. Kalau kawan tak faham, intervensi dia dengan siapa? Cikgu. Kan dah nampak tu dia punya cara dia tu kan. Walaupun kita ni bila kita kan berbeza kan, jenis teknik lah kan, ada yang musikal lah kan, ada yang self study macam Luqman kan. Kalau tak faham, tanya kawan. Kalau macam still tak faham tu lah, tanya cikgu. Tu dah nampak lah step dia tu. Luqman dah nampak lah step dia tu. Nampak lah kan. Lagi siapa yang kongsi? Okey, mari dulu. Pertama, bila saya tak faham pun cikgu ajar, saya patutnya kena bagi feedback kepada cikgu lah. Bagi feedback. Sebab sebelum ni pun saya yang tak boleh tahu langsung. Kalau cikgu tanya faham ke tak, saya tengok kawan semua. Jadi sekarang ni saya kena ada tahu feedbacknya. Kalau saya tak tahu, saya kena bagi orang yang saya tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kena banyakkan bertanya lah selepas bertanya bila ada sekali tu bila saya bertanya dan cikgu tu jawab, barulah saya faham. Tapi itulah masalah saya agak pemalu sikit. Masalah kelas saya tu kan ramai perempuan kan. Jadi masa dia asyik perempuan. Dan nampak lah yang bagainya agak segan. Sebab dia macam itu pun saya tengok macam apa tu, siapa tak nama perempuan tu, macam Azika macam tegur buat macam anak-anak yang cakap. Jadi pemalu sikit. Tahu sangat sejaga mana performa kan. Okey, lagi? Dan itu yang saya kata ni, saya dah start kena jumpa guru lain lah untuk intervensi.
Dan yang terakhir, saya kena dah tahu dah masa PGT semua padat. Dan saya kena gunakan masa yang sebaiknya lah. Kalau ada jam kosong, saya kena pergi ke masjid tu. Ataupun dari kawan saya boleh hidup lah. Itu saja. Okey, daripada itu apa yang Mbak rasa macam yang paling penting sekali? Antara yang tu, yang Mbak sebenarnya tu kan, tanya ketika tak faham dah, bujuk kawan dah, urusan masa dah, apa yang Mbak rasa paling penting sekali? Yang Mbak perlu fokuskan dahulu? Saya rasa saya kena perbaiki dalam kelas tu lah. Untuk kena banyak bertanya. Nampaklah Mbak mana yang Mbak perlu fokus. Kalau macam Lukman tadi kan kita dah nampakkan flow dia kan. Safe study, tak faham tanya kawan. Kalau still macam tak boleh juga, intervensi cikgu. Okay. Kalau macam Mbak dah nampak belum? Apa yang Mbak perlu fokuskan? Okay. Apa dia tadi? Banyakkan bertanya. Banyakkan bertanya. Okay. Betul tak banyakkan bertanya kan? Okay. Mbak rasa banyakkan bertanya tu mudah tak untuk Mbak buat? Sebab banyakkan Mbak kan introvert tadi. Saya kena cuba lah. Sebelum ni pun baru-baru ni pun saya dah cuba sikit-sikit kan. Okay. Jadi benda tu nama selamaan dia bagi saya satu keberanian. Okay, bagus lah. Itulah yang saya nak dengar sebenarnya kan. Walaupun kita macam tak biasa dengan satu benda tu, tapi dengan kita punya yelah, mula-mula memang kekok kan untuk cuba sesuatu yang baru kan. Tapi bila kita dah sentiasa mencuba kan, mungkin nanti akan capai satu benda yang Mbak inginkan. Betul tak? Okay, setakat ni apa yang Mbak dah bertanya dengan kawan-kawan berkaitan dengan apa subjek dia Mbak dah faham tak? Ya, betul. Kalau cikgu pun saya tanya, time tu dia suka dia dapat ujian dengan cikgu. Bagus. Saya salah satu benda yang naikkan semangat saya. Bagus. Bagus Mbak. Semangat tu yang saya nak. Okay, Afif pula? Kalau saya, yang pertama saya cuba amalkan sikit-sikit lah secara sendiri. Lepas tu saya akan approach rakan untuk cuba aplikasikan sama-sama. Sebab sejujurnya saya tak pernah lagi approach kawan untuk cuba buat. Tapi saya rasa macam bila diorang pun tak ada pun approach saya beranggapan samalah. Diorang pun tak buat benda tu. Lepas tu saya kena tak nak kena cuba tambah baik tentang bahasa Arab dengan hafal lah dalam perkataan daripada kamus. Okay. Mana yang Afif rasa macam paling penting sikit untuk bahasa Arab ni, paling penting lah? Saya rasa dengan amal approach rakan-rakan lah untuk buat semua. Sebab kita dekat sekolah ni kan banyak masa dengan kawan-kawan lebih daripada guru. Mungkin saya kena cari kawan yang memang ada keinginan yang sama untuk saya sama-sama buat benda lah. Dan saya rasa itu mungkin boleh bantu yang banyak. Tapi tadi ini saya nak penjelasan sikit kan, sebab mungkin saya macam kurang faham kan. Tapi tadi waktu awal tadi Afif cakap macam kawan-kawan Afif pun, sekolah Afif pun agak malu untuk bercakap bahasa Arab kan. Tapi Afif cakap ni, Afif rasa macam pusyawarah dia penting. Apa sebab yang itu saya kata saya sebelum ni saya assume je tak nak sebab saya tak pernah boleh approach. Mungkin diorang ada juga yang nak buat tapi sama-sama malu. Mungkin bila saya approach diorang nak, itu boleh amalkan sama-sama. Okay. Sekarang ni dah nampak tak dengan jelas kan? Maksud cakap isu ni sebenarnya boleh je kamu cakap come out dengan satu langkah sebenarnya kan, satu benda yang kamu sendiri pun tahu dia sebenarnya benda dia nak buat, tapi cuma lah mungkin tak nampak yang lebih jelas kan. Mungkin dia ni kawan pun ni kita boleh berkongsi kan, macam semua boleh jadi macam guide kamu semua, betul tak? Okay, cuba ulang sekali lagi tentang usaha-usaha tu. Okay, kalau Wan, apa usaha untuk menaikkan akademik kamu? First buat soalan yang mudah. Okay. Lepas tu cari kawan untuk menerangkan. Tak dapat pasti tak faham, baru pergi cikgu untuk menerangkan. Okay, mantap. Kalau Badrun? Saya boleh nak bertanya cikgu lah. Kedua, saya kena banyakkan jumpa guru aplikasi. Yang ketiga, saya kena bagi feedback dalam kelas. Kalau saya tak faham, saya kena beritahu cikgu tu yang saya tak faham. Kalau Afiq? Satu, amalkan sendiri. Yang kedua, approach kawan-kawan untuk sama-sama aplikasikan dalam kehidupan. Dan seterusnya, cuba hafal perkataan tambahan daripada kamus. Mantap.
minggu lepas saya nak tanya kamu buat tak apa yang kamu tulis ni? Boleh tak? Okey. Disebabkan masa pun dah nak habis untuk obrolan ni, okey. Saya nakkan kamu semua, okey, kamu bayangkan ini adalah tong sampah. Tong sampah. Ambil je kertas merah tu. Ambil. Okey. Kamu kejap-kejap kertas merah tu. Okey, okey. Okey, ibarat dia kamu dah tak nak lupakan dah masalah-masalah tu. Okey. Just sekarang ni fokus kepada apa yang kamu nak capai. Okey, just fokus kepada cara yang kamu nak aplikasikan. Okey. Ni tu sampah, okey, boleh buang. Yang masalah kamu tu. Okey, mantap. Okey. Yang ni kamu tak payah lupakan dah. Tak lupakan dah, silap. Yang ni kamu tak payah fikirkan dah. Okey? Tak payah fikir dah, just fokus kepada tu langkah-langkah yang kamu dah senaraikan itu. Okey? Balik ni tanpa dekat kamu punya apa? Meja. Okey, mantap. Loker meja tak kisahlah. Benda yang kamu boleh nampak je, okey, terus bersemangat. Okey, terus nak berubah. Okey, boleh Okey, saya rasa pada hari ini kita dah fokuskan kepada isu pembelajaran. Okey, isu yang macam cakap agak sebenarnya agak risau lah sebab kamu dah form 5 kan. Memang benda tu nanti pun dah disebutkan lebih kan, SPM kan. Okey. Jadinya dekat sini kita pun dah ada cakap berbincang tentang apa cara untuk membantu kamu semua untuk lebih fokus untuk meningkatkan kamu semua punya pembelajaran. Okey. Dan juga kita pun dah ni kita dah buat ni. Okey, apa yang kamu rasa macam mengganggu kamu. Okey. Jadi saya harapkanlah dengan aktiviti ni dapat membantu kamu. Okey. Jadi nanti apa-apa nanti kamu boleh jumpa rasa yang macam biasa. Okey. Sebabnya kita punya homeroom ni bukan saja waktu hari Isnin saja kan, betul tak? Bila masa dia boleh jumpa. Okey. Jadi ada apa-apa? Siapa lagi ada apa-apa nak diceritakan? Nak dikongsikan? Tak ada. Okey. Rahman? Pada tadi jadi macam tu kita boleh sambung untuk pergi ke pimpinan lah. Sebab dia hari ni ada sambutan kesambutan tapi apa? Pagi? Lupa dah saya. Balik penutup. Ya, macam penutup kan. Okey. So, diorang pergi lewat. Okey, jom. Masih ada.